يشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي وحيرتي فيا ربي ماتي علي بيسير روح فيه ونور به قلبي وسمعي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل وصحابتي. Sekali lagi, Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Panjang ayat dia. Ya. Poin dia syahrul Ramadan allazi unzila fihi Quran itu. Kena sibuk dah nak ayat. Okey, jangan lagi. Ujung-ujung ni kita kena istiqamah. Ya. Hadis Nabi SAW, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya yang lalu. Dalam hadis lain, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, Allah menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. 2, 3. Surah apa? Mudassir. Bagus. Surah Al-Mudassir. Okey. Bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Kalamu Rabbina hidayatuna aqabu Jibril ala rasulina. Kalamu Rabbina hidayatuna aqabu Jibril ala rasulina. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, disampaikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, disampaikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. Pun tak tahu juga. Yang membaca Al-Quran dalam keadaan mengangkuk-angkuk bacanya, satu-satu bacanya, maka baginya mendapat 2 pahala. Pahala yang pertama sebab dia membaca Al-Quran. Pahala yang kedua atas usahanya untuk membaca Al-Quran. Sebab tu jangan tinggi Al-Quran tu tu. Bagi Al-Quran kan. Apa nama lain bagi Quran? Quran ada banyak nama sebenarnya. Okey, ni. Quran adalah Al-Haq, iaitu kebenaran, ya. Dan Al-Tanzil. Okey, susah sikit lah, bisa bagi besar. Kalau bacaan lambat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu bacaan apa? Dia ada nama dia, bacaan tu.
bacaan lambat. Satu persatu lambat. Lambat penuh baca. Ni kalau baca tarawih ni tak sesuai. Kan? Dah lah buat 20 rakaat baca Bismillahirrahmanirrahim sampai besok dah. Okay, bacaan tadi tengok kekerapan kamu membaca Al-Quran. Kalau kamu sentiasa baca Al-Quran, maksudnya kamu cinta dengan Allah. Kalau kamu jauh dengan Allah, maksudnya kamu tak baca Quran lah kan. Kita kena sentiasa membaca Al-Quran, walaupun tergagak-gagak sangkut satu-satu baca ni kan. Apa ya, kita belajar satu-satu. Boleh. Nabi SAW beri perumpamaan kepada orang yang baca Al-Quran. Ada 4. Ingat? 4. Okay. Nabi SAW beri perumpamaan, contoh kepada orang yang baca Al-Quran ni ada 4 jenis. Yang pertamanya orang mukmin. Siapa orang mukmin? Islam. Kita semua ni orang mukmin, orang beriman. Orang mukmin yang membaca Al-Quran, Nabi ibaratkan seperti buah. Nama buah tu buah utrujah. Buah apa? Buah utrujah. Macam buah limau kasturi tu. Ni contoh-contoh ni semua dekat tanah Arab lah buah-buah ni. Kau jangan tanya kenapa tak ada kat Malaysia kan. Okay. Buah utrujah. Kepada orang mukmin yang baca Al-Quran, Nabi ibaratkan yang seperti buah utrujah. Buah dia harum, wangi bau dia. Oh, wangi oh. Dan rasa pun sedap penuh. Kan? Makan pun sedap. Itu orang yang membaca Al-Quran, orang mukmin baca Al-Quran. Yang kedua, Nabi SAW beri perumpamaan kepada orang mukmin tetapi tak membaca Al-Quran. Nabi ibaratkan seperti buah tamar, buah kurma. Okay? Rasanya sedap tapi tak berbau. Dan tu orang mukmin, kita semua tapi tak baca Quran. Ya. Bau sedap, rasa sedap tapi tak berbau. Oh, kurma bau tak? Tak bau, okey. Kadang-kadang rasa pun tak ada rasa kan. Tu perumpamaan kepada orang mukmin yang tak membaca Al-Quran. Yang ketiga, yang ketiga apa dia? Orang munafik. Orang munafik tetapi dia membaca Al-Quran. Orang munafik dia orang Islam ke tak? Siapa tahu? Orang munafik dia orang Islam ke tak? Ada yang tak? Ada Islam mana betul ni? Siapa kata Islam? Kat tangan? Oh tadi nganggur banyak tu tak ada. Sembang. Okay. Siapa tak rasa orang munafik tu dia orang Islam? Kat tangan? Bukan orang Islam, kat tangan? Okay, bagus. Yang sebetulnya orang munafik masih lagi orang Islam, tapi dia tak ikut ajaran Islam. Tak solat, lambat, kan? Takut kita pun termasuk orang munafik. Na'udzubillah, jauh dari itu. Okay, baik. Yang ketiga, orang munafik tapi membaca Al-Quran, Nabi ibaratkan seperti apa? Seperti tumbuhan haruman Raihana. Nama tumbuhan ni namanya Raihana. Okay. Ada tak nama perempuan Raihana kat sini? Raihana. Oi, pandai lelaki kan? Okay. Anak buah Ustaz namanya Raihana. Okay. Raihana, tumbuhan haruman Raihana, bau dia harum. Tapi rasanya pahit. Itu orang munafik yang membaca Al-Quran. Yang keempat, Nabi ibaratkan orang munafik tak membaca Al-Quran. Dan munafik tapi tak baca Quran pula. Nabi ibaratkan seperti buah Hanzalah. Buah apa? Hanzalah. Buah Hanzalah ni saya tengok Google macam buah terbikir. Macam buah terbikir. Dia tidak berbau dan rasanya pahit. Ya. Kalau orang munafik baca Quran, ada up sikit, baunya harum tapi pahit. Kalau Hanzalah, rasanya pahit, bau tak ada bau. Okay. Jadilah kita seperti Nabi contohkan seperti buah apa? Buah kurma. Ya Allah, tak fokus. Buah apa? Buah utrujah, buah zaitun. Okay, buah utrujah. Okay, boleh? Boleh lagi tak? Okay, baik, seterusnya
بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bagus. Okey. Kamu tak buat apa-apa, kamu tak ada rasa apa-apa, baik kamu tukarkan pakaian kamu menjadi pakaian kain kafan. Maksudnya elok hati je lah. Ramadhan tajalla wa batasama qubalil abdi idha utanaba arqa maulahu biman tazama qubalil nafsi bitaqwaha. Ramadhan pun tiba dengan senyumnya, untunglah hamba yang menyambutnya. Ramadhan pun tiba dengan senyumnya, untunglah hamba yang menyambutnya. Allahumma banyak. No, ini. Okey, bagus. Nuzul Al-Quran. Tengok sini. Okey. Iwa, ya bagus. Turunnya Al-Quran. Tak kamera senyum sikit. Okey, boleh dah jawab. Ha? Cukup dah. Okey, boleh. Kita tambah. Okey, Azikri betul.